Hari ni projek kita nak tukar pintu ni. Tapi sebelum tu Cik T nak cat dulu bingkai dia guna cat yang Cik T beli. Ni ialah cat jenis kayu. Kalau korang beli cat ni, korang akan dapat satu set dengan dia punya ni, kertas pasir, berus dengan kita punya disposable glove kat sini. Jadi korang tak perlu fikir-fikir dah. Beli je set ni, dah siap semua. Cat ni juga jenis yang berasaskan air. Jadi dia cepat kering and dia tak berbau langsung. Untuk bahagian pintu, bingkai pintu ni, disebabkan dia dah ada satu lapisan cat dekat sini, jadi Cik T kena buat dalam banyak lapisan, dalam 2-3 lapisan baru boleh cover dekat sini. And then untuk raw wood pula, Cik T ada cat juga. Dia memang tak ada apa-apa cat lagi. Korang just perlukan 1-2 layer sahaja untuk cover. Ni dia rak yang Cik T cat tu. So korang kalau nak beli cat ni, korang boleh cat dekat atas perabot yang belum ada lapisan cat lagi, supaya dia nampak lebih cantik macam yang Cik T buat ni. So korang kalau nak beli ni, tekan je beg kuning.